Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram yang kedua-duanya berlaku di negara Bangladesh. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah yang pertama ni, saya akan gunakan nama Aziz untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku pada tahun 2015 di sebuah hutan paya ataupun kawasan tanah lembap, Ratagul, Bangladesh. Dekat kawasan hutan paya Ratagul ni, dia terdiri daripada kawasan wetland, kawasan tanah lembap dan ada beberapa paya yang besar. Dekat situ, kalau masa waktu musim sejuk, dia paras air berada pada paras normal saja. Tapi bila masuk aja musim monsun, paras air itu mula naik dan akan menghubungkan paya-paya yang besar ni. Dekat negara Bangladesh memang banyak kawasan hutan paya ataupun wetland, kawasan tanah lembap. Boleh kata hampir 50% lah daripada Bangladesh adalah tanah lembap. Sistem tanah lembap yang ada di negara Bangladesh ni memang sangat-sangat luas. Berukuran kira-kira 25,000 km persegi dan dipecahkan kepada 3 kawasan paya yang besar. Salah satu kawasan paya yang besar dekat situ adalah paya Tan Gua yang ada di kawasan Ratagul wetland ni, tanah lembap Ratagul ataupun hutan paya Ratagul. Dan dekat situlah perkara ni berlaku. Semasa perkara ni berlaku, Aziz muda lagi, baru berusia 13 tahun pada tahun 2015. Dan Aziz masa tu baru saja habis ataupun baru saja lulus ujian persijilan sekolah dia. Ayah Aziz pula bekerja di sebuah kolej di kota Sylhet, Bangladesh sebagai seorang penolong profesor. Daripada situlah perkara ni bermula, dekat tempat kerja ayah Aziz. Ayah Aziz ni dia ramailah kawan-kawan dekat tempat kerja dia dekat kolej tu. Dia ada terdengar kawan-kawan dia ni bercakap pasal hutan paya Ratagul tu. Dengar cerita dia orang pergi mengail dekat situ. Dekat satu paya yang bernama Tan Gua. Katanya dekat situ ikan besar-besar dan sangat cantik pemandangan dekat situ. Jadi daripada situlah ayah Aziz ni macam tertarik nak pergi mengail lah, nak pergi tangkap ikan. Sebab masa kecil dulu memang dia suka pergi tangkap ikan, mengail. Jadi kebetulan masa tu akan ada cuti yang panjang, akan ada 4 hari cuti yang panjang. Jadi memang dia dah plan daripada awal nak pergi mengail dekat tempat yang kawan dia cakap ni, dekat hutan paya Ratagul. Jadi pada masa tu ada salah seorang pak saudara Aziz ataupun adik kepada ayah Aziz ni, pak saudara Aziz lah, yang terdengar plan tu dan dia nak ikut sama. Jadi baguslah sekarang ni ada 3 orang lah yang nak pergi mengail tu dekat kawasan hutan paya Ratagul tu. Aziz, ayah dia dan juga pak saudara dia. Jadi ayah Aziz ni memang dah booking percutian 4 hari dekat sana. Tapi malangnya last minute ada satu masalah di kolej tempat ayah Aziz bekerja. Jadi ayah Aziz tak dapat nak pergi cuti. Jadi masa tu tinggallah Aziz dan juga pak saudara dia kena pergi. Kalau tak pergi rugilah sebab dah booking, dah bayar apa semua kan. Pergilah 2 orang ni ke hutan paya Ratagul. Sampai dekat kawasan hutan paya tu memang dah ada satu bot lah, bot yang dia orang dah sewa. Jadi bot ni adalah satu bot yang besar, yang jenis ada atap tu. Dan dia orang akan makan tidur dekat bot tu lah selama 4 hari. Pakej percutian yang ayah Aziz dah booking ni ada sekali dengan seorang pemandu bot lah, yang akan bawa dia orang pergi bersiar-siar menaiki bot di sekitar kawasan hutan paya Ratagul tu. Pada hari pertama dan juga hari kedua, Aziz dan juga pak saudara dia habiskan masa dekat atas bot tu, pergi bersiar-siar dekat kawasan hutan paya Ratagul ni. Memang tak ada sebarang perkara mistik berlaku. Memang seronok lah masa tu. Pemandu bot ni bawa dia orang pergi ke kawasan yang popular, pergi dekat satu kampung ni, kampung Bichna Kandi.
Dan dia orang juga dibawa pergi ke Sungai Sari. Memang seronok lah masa tu, dia orang makan dekat situ, tidur dekat situ. Makanan yang sangat lazat, ringkas dan lazat. Memang sangat-sangat seronok hari pertama dan juga hari kedua. Perkara menyeramkan berlaku pada malam yang kedua. Hari pertama, lepas tu malam pertama, hari yang kedua tak ada apa-apa. Malam yang kedua berlaku perkara ni. Pada malam hari yang kedua itulah dia orang mula nak menangkap ikan. Jadi pada malam tu pemandu bot ni adalah bawa dia orang pergi dekat satu spot, fishing spot lah. Maknanya dia tahulah sebelum ni dia pernah bawa dah pelancong pergi dekat situ. Dekat situ memang dia tahu, memang dekat situ ada ikan banyak lah, ikan yang bersaiz besar-besar. Dan dekat kawasan ni airnya sangat jernih. Memang semua kawasan dekat hutan paya Ratagul ni memang air dia jernih, sebab air tu adalah air tadahan hujan. Dan kedalaman dekat kawasan tu rata-ratanya adalah sekitar 20 meter saja kedalaman dia. Tapi ada setengah kawasan ni yang boleh mencapai kedalaman sehingga ratusan meter, 100 meter lebih kedalaman. Jadi spot memancing yang pemandu bot ni bawa memang spot yang elok. Ada banyak pokok-pokok besar dekat keliling tu dan arusnya tak berapa kuat. Dan ada banyak ikan-ikan besar dekat situ. Tapi sebenarnya malam tu pemandu bot ni dah cakap awal-awal tak berapa sesuai nak mengail malam tu, nak tangkap ikan malam tu sebab banyak nyamuk. Tapi Aziz dan juga pak saudara dia berkeras juga nak tangkap ikan juga malam tu. Sebab dia hanya berbaki lebih kurang 2 hari lagi. Malam tu Aziz dan pak saudara dia bercadang nak tangkap ikan menggunakan teknik spear fishing. Maknanya dia orang akan guna tombak. Baling macam tombak macam lembing tu, baling ke arah ikan dan dia akan tarik. Maknanya tombak tu dah diikat dengan tali lah. Campak kena ikan, tikam ikan tu, tarik. Spear fishing. Dan itulah yang dia orang buat malam tu. Jadi memang sangat-sangat seronok lah. Dia orang pergi ke 5 spot memancing. Dapatlah lebih kurang 5 ekor ikan yang agak besar lah saiz dia. Dan kelima-lima ekor ikan ni adalah daripada spesies ikan rohu. Aziz dan pak saudara dia tangkap 5 ekor ikan ni dalam tempoh masa 3 jam. Iaitu bermula daripada jam 7 sampai 10 malam. Memang sangat-sangat seronok. Pemandu bot pula masa tu memang dah prepare dekat kawasan bot yang ada bumbung tu. Dia dah ikat kelambu, nak elakkan terkena nyamuk lah nanti bila dia orang tidur dekat dalam tu. Jadi bila dah pukul 10 lebih tu, pak saudara Aziz memang dah penat. Jadi dia pun masuk dalam kelambu dan terus tidur. Tinggallah Aziz seorang diri dekat luar. Aziz dia lepak dulu dekat luar, dia tak masuk lagi lah. Dia kemas-kemas barang apa semua. Lebih kurang setengah jam lepas tu barulah Aziz menyusul masuk, tidur dalam kelambu. Pada malam yang sama, tak tahulah pukul berapa, tiba-tiba Aziz terjaga daripada tidur dia. Masa ni lah perkara seram berlaku. Aziz terjaga, tak tahu pukul berapa tu, sebab dia terdengar satu suara perempuan menyanyi. Mula-mula Aziz fikir dia dalam keadaan yang mimpi kan. Dia rasa dia mimpi dengar suara tu. Tapi bila dah celik mata, dia tengok keadaan sekeliling ni gelap. Keadaan sekeliling gelap dan dia dengar betul-betul, memang betul ada suara seorang perempuan menyanyi. Maknanya bukan mimpi lah. Tapi masa tu pandangan mata Aziz masih lagi sama-sama. Dalam keadaan yang sama-sama itulah Aziz nampak dekat hujung bot, dekat muncung bot dekat depan tu ada seseorang sedang duduk. Tapi mata dia masa tu belum adjust lagi dengan kegelapan malam. Jadi mengambil masa agak lama lah masa tu untuk Aziz nampak dengan jelas. Lama kelamaan makin jelas kelihatan, memang betul. Ada perempuan menyanyi, ada seorang perempuan sedang duduk membelakangi Aziz. Perempuan ni duduk betul-betul dekat hujung bot, dekat depan, dekat muncung bot tu. Dia duduk membelakangi Aziz dan Aziz nampak memang dia perempuan lah, sebab dia pakai pakaian sari, pakaian yang biasa orang India pakai. Sari ni adalah sari jenis lama, yang dia tak pakai macam blouse tu kan dekat bawah. Di sari lama tu, saya tak pastilah sari lama ni macam mana. Dan Aziz cakap dia tak dia tak perasan warna apa sari perempuan tu, tapi yang pastinya sari tu berwarna gelap. Perempuan ni masa dia menyanyi tu
dia gerakkan badan kiri ke kanan, macam tu, dia bergoyang kiri dan kanan perlahan-lahan. Jadi Aziz dia menjerit lah masa tu. Siapa tu? Dia menjerit macam tu sebab pelik lah kan, daripada mana pula datangnya perempuan ni. Dia menjerit, lepas tu perempuan tu berhenti bergoyang, dan nampaklah perempuan tu toleh perlahan-lahan nak seolah-olah nak pandang ke arah Aziz yang berada dekat belakang dia. Tapi dia tak toleh habis. Dia berhenti separuh jalan dan tiba-tiba perempuan ni terjun dalam air. Dengarlah, Aziz dengar bunyi percikan air yang sangat kuat. Bila Aziz tengok dengar bunyi percikan air tu, dia bergegas nak bangun, nak keluar daripada kelambu. Dia nak tengoklah betul ke perempuan tu jatuh. Dan masa itulah Aziz terasa pergelangan tangan dia ni dipegang oleh seseorang. Ada orang pegang tangan dia. Terkejut Aziz masa tu bila Aziz tengok rupa-rupanya pemandu bot yang pegang tangan dia, tak nak bagi dia keluar. Dia toleh ke arah pemandu bot ni. Pemandu bot ni cakap, kau tak payah pergi, jangan keluar daripada kelambu ni. Kalau kau keluar daripada kelambu ni, dia akan tarik engkau masuk dalam air. Pemandu bot tu cakap macam tu. Perempuan tu akan tarik Aziz masuk dalam air. Bila Aziz dengar macam tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Dia seolah-olah baru sedar, takkanlah ada perempuan tiba-tiba boleh duduk atas bot tu. Memang tak logik. Dia orang berada dekat paya masa tu. Daripada mana pula boleh datangnya perempuan kan? Memang sah bukan orang. Jadi Aziz dia tak jadi nak keluar. Dia baring, terus diselimut badan dia sebab dia dah ketakutan. Sedar tak sedar hari dah sampai waktu pagi. Sepanjang malam tu daripada situ tak ada apa yang berlaku lah. Bila tiba waktu pagi, pemandu bot tu baru dia orang keluar daripada situ. Dipendekkan cerita, habislah 4 hari. Tempoh percutian dia orang 4 hari dekat atas bot tu. Aziz dan juga 4 saudara dia memang sangat-sangat menikmati perjalanan menaiki bot tu. Tapi cuma malam tu je lah yang Aziz ni mengalami benda yang menakutkan tu. Dan pemandu bot tu ada bercakap dengan Aziz pasal perkara ni. Kata pemandu bot tu, benda yang Aziz nampak tu sebenarnya memang dah banyak kali orang dekat situ nampak. Pemancing-pemancing nampak, pemandu bot tak payah cakap lah, memang dah biasa tengok benda tu. Dan benda tu memang bukan orang. Tapi memandangkan diorang dah biasa tengok, diorang buat tak tahu aja. Dan diorang dah lali dengan benda-benda macam ni. Untuk kisah yang kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Tajul untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku pada tahun 2022. Berlaku di Bangladesh. Pada satu malam ni, Tajul berada seorang diri dekat rumah. Mak ayah Tajul pula keluar pergi satu majlis kenduri kahwin lah. Diorang dah pergi awal, petang tu dah pergi, tapi tempat kenduri kahwin ni agak jauh. Jadi malam tu tak sampai lagi. Masa perkara ni berlaku, jam 9.40 malam. Tajul sedang siapkan dia punya kerja rumah. Dan dia study sikit lah masa tu. Dia tak pergi ikut mak ayah dia sebab dia dah dekat nak exam. Dia berada dalam lebih kurang macam study week lah masa tu. Kena prepare untuk peperiksaan yang akan datang ni. Jadi tinggallah Tajul seorang diri dekat rumah. Masa tu dah pukul 9.40 malam. Tajul dia dah selesai mengerjakan study dia, buat kerja sekolah dia tu. Jadi Tajul dia tutup buku, dia nak pergi tandas masa tu. Dia pergi tandas. Keluar daripada tandas, dia nampak ada satu kelibat berwarna hitam laju melintas dekat depan dia. Tapi benda ni kecil aja. Jadi Tajul fikir benda tu tak ada benda lain lah. Mesti benda tu kucing dia berlari. Sebab dekat rumah Tajul ni memang ada bela seekor kucing yang kita bagi nama nama samaran hitam lah. Kucing dia ni Tajul anak tunggal. Memang dia orang 3 orang je dekat rumah, Tajul dan mak ayah dia. Tajul berseorangan masa tu. Jadi mesti kucing dia yang bernama Hitam. Jadi Tajul panggil lah nama kucing dia, Hitam. Dia panggil macam tu lebih kurang. Biasanya kucing dia yang bernama Hitam ni kalau panggil macam tu memang dia akan berlari datang. Tapi ataupun dia menyahut, mengiau lepas tu berlari datang dekat Tajul. Tapi kali ni walaupun Tajul panggil macam tu, kucing dia tak ada menyahut, tak ada mengiau dan tak ada nampak pun kelibat kucing dia. Jadi Tajul dah jadi pelik masa tu.
Tajul carilah kucing dia, sambil panggil kucing dia. Hitam, tapi tak ada menyahut, tak nampak pun. Tajul pergi dekat bilik, tak ada. Tajul pergi dekat dapur, tak ada. Pergi tengok dekat tandas, tak ada. Yang paling last Tajul pergi, dia pergi ruang tamu semualah, tengok semua, tak ada. Last Tajul pergi adalah dekat balkoni. Bila Tajul pergi dekat balkoni, nampaklah kucing dia hitam ni dalam keadaan berbaring. Tapi yang peliknya, bila Tajul panggil, Tajul pergi menghampiri kucing dia langsung tak bergerak. Dan Tajul tengok keadaan kucing dia terbaring ni macam terlalu kaku, tak bergerak langsung. Masa tu dah terdetik dalam hati Tajul, jangan-jangan hitam ni dah mati kot. Bila Tajul tengok, Tajul pegang, memang sah lah, kucing dia yang bernama Hitam ni dah mati rupanya. Memang sedih jugalah hati Tajul malam tu. Dalam keadaan yang macam tu, sedih macam tu, tiba-tiba loceng rumah berbunyi, pintu depan. Tajul pun pergi jalan dekat ruang tamu, buka pintu utama tu, pintu depan. Bila Tajul buka pintu depan, nampak ada seorang lelaki sedang berdiri. Lelaki ni pakai kot warna hitam dan dia ada misai, dia bermisai lah. Tajul kenal siapa orang ni. Lelaki ni yang pakai kot hitam yang ada misai ni adalah salah seorang daripada kawan ayah dia. Jadi Tajul, kawan ayah dia ni, Tajul panggil Pakcik Omar. Memang kadang-kadang dia akan datang ke rumah lah Pakcik Omar ni, tapi kali ni dia datang malam, 9 lebih, dekat pukul 10 baru datang. Jadi Tajul pun cakaplah dekat Pakcik Omar, Pakcik, ayah tak balik lagi, jemputlah masuk. Pakcik Omar pun masuklah. Tajul jemput dia duduk dekat ruang tamu, dekat sofa tu. Jadi Pakcik Omar pun duduklah dekat sofa tu, dekat ruang tamu. Tajul pergi ke dapur dan sediakanlah apa yang patut. Buat air. Lepas tu Tajul adalah ambil sedikit kuih ke biskut macam tu, dia hidangkan pada Pakcik Omar tu. Jadi Tajul dia cakap dekat Pakcik Omar ni, minta maaf lah Pakcik, tadi kucing saya mati, hitam tu mati, jadi saya nak pergi tanam sekejap kucing saya minta dirilah sekejap. Jadi Tajul pun dia pergilah dekat balkoni, dia angkatlah bangkai kucing dia yang bernama Hitam tu. Dia pergi ke belakang rumah, buka lampu belakang rumah. Dia ambil lah cangkul tu, dia gali lubang dan dia tanamlah bangkai kucing dia ni yang bernama Hitam ni. Dah siap kambus tu, dia ambil cangkul dia, simpan balik dan dia pergilah basuh tangan, tutup pintu belakang, basuh tangan. Masa tu dia nak pergi semulalah dekat ruang tamu, nak pergi bersembang dengan Pakcik Omar ni. Tapi bila Tajul pergi tengok dekat ruang tamu, Pakcik Omar dah tak ada. Jadi masa tu Tajul fikir mungkin Pakcik Omar ni pergi ke bilik air. Jadi Tajul tunggulah dekat situ. Tunggu, tak ada apa-apa, tak ada dengar bunyi apa-apa, tak ada nampak pun kelibat Pakcik Omar. Jadi Tajul dia mula carilah Pakcik Omar. Cari dekat tandas tak ada, dekat dapur tak ada, dekat bilik pun tak ada. Lepas tu dia pergi semula dekat ruang tamu dalam keadaan yang bingung. Apa yang dah berlaku ni sebenarnya? Dalam keadaan Tajul yang sedang bingung ni, tiba-tiba Tajul terdengar bunyi suara kucing. Kucing mengiau. Miau, macam tu. Mula-mula perlahan je. Tajul rasa pelik. Kucing mana pula ni? Sebab dia boleh seekor je kucing. Dekat situ memang ada seekor je kucing. Hitam je ada dekat situ. Hitam dah mati. Dalam keadaan dia terfikir macam tu, tiba-tiba dengar pula suara seorang lelaki ketawa. Perlahan aja ketawa. Tajul dah mula rasa pelik sebab suara lelaki ketawa tu dan juga suara kucing mengiau tu memang dalam rumah dia dengar. Tajul jadi macam berdiri kaku aja. Dia dah pelik kan. Dia tengok kiri kanan, dia tengok apa benda ni. Masa tu Tajul fikir, jangan-jangan Pakcik Omar ni nak main-mainkan dia. Sebab tadi dia cakap dekat Pakcik Omar, dia ceritalah kucing dia mati apa benda kan, nak pergi tanam kucing dia sekejap. Mungkin Pakcik Omar ni ada menyorok mana-mana dan dia buat suara kucing, dia mengiau dan dia ketawa. Nak main-mainkan si Tajul ni lah. Tapi yang menyeramkan, suara kucing mengiau dan juga suara lelaki ketawa ni makin lama makin kuat. Dan suara tu lama-lama bertukar menjadi benda lain, suara benda lain yang garau. Tajul masa tu dia terus berlari keluar daripada rumah, tak pakai selipar, tak pakai apa.
buka pintu rumah, terus berlari keluar sampai ke jalan besar. Dia punya takut tu, laju dia lari sampai jalan besar. Dan sampai dekat jalan besar dekat depan tu, nampaklah kereta mak ayah dia dalam dalam keadaan nak datang dekat simpang, nak masuk simpang ni. Jadi bertembunglah dekat situ. Mak ayah Tajul ni terkejut tengok, kau ni dah kenapa, dia tanya. Buat apa dekat jalan ni malam-malam macam ni? Tajul masa tu terus buka pintu kereta, terus masuk. Jadi dekat situlah Tajul ni ceritalah satu-satu. Tadi dia study, lepas tu dia cari hitam mati dekat balkoni tanam belakang rumah. Lepas tu pakcik Omar datang, dia jemput masuk apa semua. Dia pergi tanam hitam. Tengok-tengok pakcik Omar dah tak ada, dengar bunyi kucing mengiau, orang ketawa, lelaki ketawa kuat, apa benda kan. Jadi mak ayah Tajul ni dengar banyak benda macam tu. Dia satu benda je dia pelik. Pakcik Omar datang ke rumah, Tajul jemput masuk, duduk dekat ruang tamu. Itu yang pelik. Kenapa? Sebabnya ayah Tajul ni, dia cakap dekat Tajul, kamu mengarut apa ni? Pakcik Omar kan dah meninggal 3 hari lepas. Kemalangan kereta. Dah meninggal Pakcik Omar tu 3 hari lepas. Kamu tak tahu ke? Ayah Tajul cakap macam tu. Tajul tercengang. Takkanlah dah meninggal. Dia tak tahu sebab Pakcik Omar ni kawan ayah dia. Jadi memang dia tak tahulah kawan ayah dia yang bernama Pakcik Omar tu meninggal. Jadi dia rasa macam tak dapat nak proses lagi ni. Takkanlah, sebab baru je tadi Pakcik Omar datang. Tapi masa tu kereta dah sampai dekat depan rumah. Diorang semua ni masuk. Diorang 3 orang ni masuk. Tajul dan juga mak ayah dia masuk. Bila Tajul masuk aja dalam rumah, Tajul sekali lagi terkejut. Mak ayah Tajul pun pandang pelik ke arah Tajul. Kenapa? Sebabnya dekat atas sofa, dekat ruang tamu, elok aja ada si hitam tu, kucing dia, duduk elok aja dekat atas sofa. Jadi ada 2 benda pelik yang berlaku pada Tajul malam tu. Yang dia tanam tadi tu, kucing hitam mana yang dia tanam? Sebab saya ingat dia memang kucing dia yang bernama hitam lah yang ditanam tadi. Dan Pakcik Omar tu apa benda sebenarnya? Sebab ayah dia cakap kawan dia yang bernama Omar tu, yang Aziz, yang Tajul kenal, Tajul panggil Pakcik Omar tu dah mati, dah meninggal 3 hari lepas, kemalangan jalan raya. Kemalangan kereta, kemalangan maut. Tajul memang sampai ke sudah tak dapat jawapan apa yang berlaku pada dia malam tu. Itulah kisah pengalaman seram, pengalaman misteri yang dialami oleh Tajul pada satu malam tahun 2022 masa dia berada seorang diri dekat rumah. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.